Beres. Okey, bangun. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina bi fadlika wa syur alaina bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, duduk. Siapa dah ni? Sambung ke apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu boleh seorang? Okey, dah dulu pintu kira asal fikir pas. Biarlah apa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Insya-Allah. Okey. Dalam skrin nampak tak nampak tak apalah. Saya bagi bayangin aje lah. Deh. Okey, dalam skrin ni saya awak ni nampak ke apa? Nampak boleh. Nampak lagi? Muhajirin dan Ansar. Okey, nampak pokok kurma. Nampak pokok kurma. Okey. Gapo dia awak rasa tajuk kita belajar lagi? Dengan gambar saya tunjuk. Hijrah. Betul dah hijrah. Tajuk dia ke apa? Lagi daripada kaum Aqsa. Tajuk dia. Detik hijrah. Dari Mekah ke Madinah. Ha? Nabi Muhammad. Betul dah, comel dah. Tajuk dia adalah hijrah detik bersejarah. Okey, buka buku teks semua. Buka buku teks hijrah detik bersejarah. Okey, muka surat apa? Surat apa? 15 tu tak belajar lagi ke? Belajar dah? Belajar lagi ke? Okey. 157. Okey, kita tengok sliding dah. Hati awak buka buku tulis. Awak tulis dah. Tulis apa dia ada di skrin ni. Tulis nota dah. Nanti saya akan tanya soalan dan awak jawab. Dan juga saya nak nanti dalam video saya tanya apa ni. Saya nak awak keluarkan satu apa dia awak dapat daripada video. Dalam kumpulan lah, bukan individu. Dalam kumpulan. Faham? Okey. Buka buku teks. Okey, yang pertama apa dia tu? Hijrah detik bersejarah. Hijrah detik bersejarah. Okey, maksud hijrah. Apa dia maksud hijrah? Apa dia? Okey, hijrah ni dari sudut bahasa ada dua. Okey, bahasa dan juga istilah. Okey, dari bahasa, apa dia bahasa? Perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat Islam dari Mekah ke Madinah. Kalau dari bahasa biasanya tukar ni. Dari sudut bahasa, atas ni sudut bahasa dah. Bahasa istilah tukar. Okey, dari sudut bahasa ialah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tulis dia, saya nak buat tulis dia buku tulis. Ni sini dah tukar ni. Sini bahasa, sini istilah. Bahasa ni dia macam menyeluruh lah. Umum. Maknanya awak berpindah daripada satu tempat ke tempat lain. Contohlah hari ni awak berpindah. Berhijrah daripada kelas awak ke bilik. Itu maksud hijrah. Hijrah dah. Okey, dari sudut istilah pula. Dengan tajuk kita ni adalah apa dia? Berpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari mana? Dari mana? Mekah ke Madinah. Dan peristiwa ini, hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Boleh? Okey. Sorang baca boleh? Syekh Rabbana. Okey, yang ni. Baca umat Islam berhijrah. Sekian amat. Umat Islam berhijrah ke Madinah secara berangsur-angsur selepas menerima arahan daripada Rasulullah SAW.
Tulis dah saat ni. Sambung lagi. Tadi sudah dah. Dah lagi. Okey, salin dulu dah. Sambung lagi. Mereka keluar dari kota Madinah secara Kota Mekah. Mekah. Kota Mekah. Ha. Secara rahsia supaya tidak diketahui oleh buat masyarakat Kaum Quraisy. Mekah. Masyarakat Mekah. Okey. Beres. Tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Okey, beres. Terima kasih Syekh. Okey. Dah lagi apa dia kau ni? Okey, umat Islam ni berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur. Maknanya dalam masa berapa tahun? 2 tahun. Umat Islam ni berhijrah. Dalam masa 2 tahun tu Nabi suruh umat Islam ni sikit-sikit, slow-slow, senyap-senyap berhijrah. Sebab apa senyap-senyap? Sebab Dr. Siwi tahu kafir Quraisy ni tahu dia berhijrah. Sebab kafir Quraisy ni marah orang Islam. Dia tak suka orang Islam. Dalam masa 2 tahun tu umat Islam baru berhijrah. Lepas pada 2 tahun tu barulah Nabi berhijrah. Nabi berhijrah atas arahan siapa dia? Arahan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan dia. Siapa dia tu? Hak lain berhijrah secara senyap-senyap. Siapa seorang tu? Berhijrah secara terang-terangan. Umar, dia seorang. Umar ni kita kenal dia ni sifat dia, karakter dia debel. Siapa debel kalau ni? Jak debel jak. Debel. Dah. Umar. Okey, seterusnya. Boleh dah? Boleh dah? Okey. Cuba tadi yang Syekh baca tadi dah. Umat Islam ni berhijrah ke Madinah secara beransur dan mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia. Tiada seorang sahabat pun yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar Al-Khattab. Dan para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah setelah hampir 2 tahun. Kemudian barulah Rasulullah berhijrah. Boleh ingat dah? Ingat dah? Anak-anak sekalian. Kalau ngatak ambil ceklak ah. Ceklak. Obat ngatuk. Jangan itu kursi dah. Bagi. Buka bagi. Boleh tulis dah. Tulis dah. Dah ke? Beres? So baru. Okey, tak apa. Pani tulis pani dah. Tulis pani. Tulis pani. Saya nak sambung seterusnya pula. Okey, ambil ceklak dulu. Osip ngatuk. Okey, terima dah. Okey. Jangan ngatuk lah. Alah. Seterusnya faktor. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Apa faktor yang pertama? Syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun umat Islam berhijrah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ni menghantar super video tadi ke? Atas apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu supaya berhijrah ke Madinah. Ke Madinah selepas 2 tahun. Okey. Kalau lain tengok dah. Yang kedua, kepada yang kedua. Memelihara akidah. Sebabnya Nabi berhijrah ke Madinah ni sebabnya di Mekah ni telah dikuasai oleh kafir Quraisy. Yang mana Nabi tak boleh nak berdakwah secara terang-terangan. Sebab ditentang oleh puak-puak kafir Quraisy. Mereka berkuasa di Mekah. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala ni suruh berhijrah ke Madinah dan membuat apa ni supaya orang Madinah ni dia menerima kehadiran Nabi dan juga agama Islam. Kalau duduk Mekah pun tak boleh nak berdakwah
Diperangi oleh kafir Quraisy yang menentang Rasulullah SAW. Okay, umat Islam mengorbankan tanah air. Tanah air mana? Mekah. Dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid dan yang lebih berharga. Kebih, mana kebih ni? Okay, yang ketiga. Ketiga adalah pelawaan penduduk Yathrib. Gapo Yathrib? Yathrib ni gapo Yathrib? Yathrib ni nama lain kepada Madinah. Nama lain Madinah. Orang panggil Yathrib. Okey, penduduk Yathrib mempelawa. Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka. Mengadakan Baitul Aqabah. Pertama, kedua. Dan juga menghantar Mus'ab bin Umar untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran. Penduduk Mekah, Madinah sendiri mempelawa Rasulullah SAW ni untuk memimpin mereka. Okey, seterusnya. Tak boleh tulis. Tak apalah, biarlah. Masing. Nak sibit mengatuk masing. Okey, tengok ni dulu, Apa? Aqabah. Baitul Aqabah. Maknanya perjanjian di antara Nabi dengan di antara umat Islam Mekah dan juga Nabi dengan orang-orang Madinah. Apa dia? Perjanjian yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah. Tak syirik lah, tak syirik. Yang kedua adalah tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengada-adakan dusta, tidak menderhakai perkara yang baik. Itu adalah Baitul Aqabah yang pertama. Baitul Aqabah yang pertama. Okey, Baitul Aqabah yang kedua adalah lepas pada yang pertama tu, perjanjian yang pertama, betul ada pula yang kedua. Okey, yang kedua jangan ni belaka. Yang kedua apa dia? Baca. Melindungi mempertahankan Rasulullah. Okey. Melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Maksudnya adalah Aqabah, Baitul Aqabah yang kedua. Dipersetujui oleh penduduk Madinah. Okey. Mana? Beres dah? Okey, dah. Tadi kita tengok sekali lagi video dah. Saya nak awak dalam kumpulan awak satu kumpulan dah. Duduk dalam kumpulan, satu kumpulan. Satu kumpulan. So 2 3 4 5 ni. Ni kumpulan. Izinkan saya membuat sesuatu. Buat apa? Bahan-bahan yang di dalam. Gia. Tu dah tu. Ya. Oh gila buat. Cepat sikit. Mas. Okey. Dalam kumpulan 1 2 3 4 5 ni. Tak ikutlah kumpulan tak apa masalah. Satu kumpulan lah maksudnya saya royak. Sedap ah. Okey, ambil kertas satu kumpulan, so kertas dah. Lagi ya? Belakang. Okey, saya bagi kertas tu. Awak tengok video dah. Warna biru. Allah. Request. Tulis. Nanti saya royak benda dah. Ya awak nak. Ya. Okey.
So tu kita tengok sikit lah. Kita tengok sikit. Dan juga kertas yang awak dapat tu, saya nak awak tulis kepada dia yang awak dapat daripada video yang saya tayangkan ni. Boleh? Boleh? Allah Muhammad. Okey. Tengok belakang dah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasul. Ketika waktu menjadi bulan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Tidak semua. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya kabur. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara atau kita semua yang celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti berjauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan. Hampir sehari semalam berjalan tanpa henti. Ya Rasulullah, depan tu ada sebuah gua. Biar saya masuk dulu, pastikan selamat. Abu Bakar pun masuk, periksa setiap sudut gua. Lepas yakin tak ada bahaya, dia pun ajak Rasulullah masuk. Nabi pun bersembunyi di dalam gua Sur beberapa hari. Sepanjang masa itu, orang-orang kepercayaan Nabi datang bergilir-gilir membantu. Mereka adalah Abdullah, anak Abu Bakar, bawa berita dari Mekah. Asma, putri Abu Bakar, hantar makanan dengan penuh hati-hati. Ingat ada nama-nama tu? Hamba Abu Bakar, Ingat nama-nama. pura-pura jadi penggembala kambing. Kambing-kambing Amir banyak sungguh. Berjalan di sekitar gua, tinggalkan jejak tebal di tanah. Tapak kaki kambing itu menutup semua bekas jalan yang dilalui anak-anak Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah kekasihmu. Dengan bantuan sahabat-sahabat setia, Rasulullah dan Abu Bakar kekal selamat. Cukup makan dan minum, terlindung daripada bahaya. Suatu hari, sekumpulan orang Quraisy mula mencari di sekitar Gunung Sur. Mata mereka tajam meninjau, hati diselubungi prasangka. Lihat, ada gua di atas sana. Jom kita periksa. Tapi sekitar sini cuma ada jejak kambing Amir. Buat apa kita susah-susah naik? Perdebatan pun berlaku. Akhirnya, mereka sepakat untuk naik juga. Masa itu, Allah perintah seekor labah-labah dan beberapa ekor burung buat perlindungan di pintu gua. Sekelip mata saja, mulut gua tu tertutup dengan jaring halus labah-labah. Semak belukar tumbuh tebal di sekitarnya, dan di celah daun, burung-burung pun buat sarang. Tengok, pintu gua tu dah tertutup dengan semak tebal. Ada jaring laba-laba, ada sarang burung. Mustahil manusia boleh masuk. Suara pemuda Quraisy kedengaran kuat bergema dekat pintu gua. Abu Bakar rasa cemas.
Kalau seorang pun pandang ke bawah, tentu mereka nampak kita di dalam ni. Nabi Muhammad pun tenangkan hati Abu Bakar, bagi tahu yang Allah sentiasa teman mereka dalam perjalanan tu. Perlindungan Allah tak perlu dinding batu atau baju besi. Jaring labah-labah dan sarang burung di pintu gua pun sudah cukup jadi benteng. Jom, kita tinggalkan tempat ni. Mereka pun keluar dari gua. Yakin tak mungkin ada orang sembunyi dalam gua tu tanpa kacau sarang labah-labah dan sarang burung yang ada dekat sana. Bila keadaan betul-betul selamat, Nabi dan Abu Bakar pun teruskan perjalanan panjang yang melelahkan. Mereka ikut jalan yang tak pernah dilalui orang. Dalam perjalanan, ada orang yang kenal Abu Bakar lalu bertanya, Siapa orang yang bersama kau hari ini? Dia sahabat terbaikku, teman seperjalanan yang tunjuk jalan ke Yathrib. Sementara itu, Quraisy hantar utusan ke banyak kabilah di sepanjang jalan ke Madinah. Mereka minta tolong supaya tangkap Nabi Muhammad dan laporkan pada pemimpin Quraisy. Aku nampak seseorang di bawah sana. Itu mesti Muhammad yang Quraisy tengah cari sungguh-sungguh. Cakap Surakah bin Malik, ketua Bani Mudlij. Dia laju-laju tunggang kuda dia, terus kejar Rasulullah sekali dengan Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang berkata, Tahu ke itu tahu. Tapi Nabi Sallallahu Mana tu? No. Tengok tu. Di tengah jalan, Rasulullah singgah di Kuba, sebuah desa di selatan Madinah. Baginda tinggal di sana selama 4 hari. Di situ, Rasulullah membina masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Masjid ini dibina atas dasar taat dan takwa kepada Okey, tengok. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kuba juga, Rasulullah bertemu semula dengan keluarganya. Ali berjaya keluar Jangan tahu dari kau Mekah siapa. bersama keluarga Nabi. Extra Ah, sore. Lajuh lah dah. Extra sore. Rombongan Rasulullah sambung perjalanan semula. Sampai akhirnya kat Madinah. Kedatangan mereka ni memang ditunggu-tunggu. Semua penduduk Madinah sambut Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu, Islam berkembang dengan laju sangat. Masjid berjaya dibina dan kaum Ansar tolong kaum Muhajirin mula hidup baru kat Madinah dengan betul-betul baik. Alhamdulillah. Okey. Ning. Apa sedih? Apa sedih? Okey. Itu adalah perjalanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Abu Bakar. Hijrah Nabi ke Madinah. Mula-mula ke apa dia? Apa dia hak ganti tempat tidur Nabi tu? Dia hak ganti tempat tidur Nabi dikata Ali. Lepas tu marinya siapa? Syekh kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Pada hari nak cari Rasulullah tapi dia tukar. Nabi dia lagi dan masuk ke mana? Gimana dulu? Ke Gua Sud. Nabi duduk sana. Siapa dia hang bagi makan ke Nabi? Jaga makan Nabi. Asma tu siapa? Anak Abu Bakar. Okey, siapa lagi yang terlibat dalam tu? Amin. Yang mengembala kambing. Okey. Dalam masa Nabi duduk di dalam gua tu, gapo dia lagi? Jadi di gua tu. Ada sari labo-labo ke? Allah Subhanahu Wa Taala ni suruh labo-labo ni tutup pintu gua sebagai benteng. Kalau saya awak lah ada sari labo ni. Okey masuk dah sari labo dah. Logik sikit dah. Ada burung apa semua. Okey beres. Okey saya nak awak tulis gapo awak rasa ya saya nak. So aku boleh so ya. Gapo awak dapat? Dalam kertas tu. Tak kira lah. So berkata A ke 2 berkata A saya bagi masa 2 minit.
Deh. Okay, 2 minit dah. Apa dia? Ha? Dia kau payu pun habis apa? Ikutlah subjek tak ada masalah. So ya. Apa? Oh, pandai. Next. Tadi habis dah start 2 trik dah tadi. Boleh cepat. Minit lagi. Kalau sikit lah. Apa dia awak dapat? Koyak je apa pun. Tak masalah. Koyaknya arahi Allah Subhanahu Wa Taala suruh burung labo-labo. Koyak anak Nabi pula dah. Anak Abu Bakar bagi makan ko Amir yang mengembala kami-kami dia tu tidak meninggalkan kesel. Dah, beres dah. Sikit lah. Ayo, banyak. Bazir dah apa ni. Okey dah, sampai dah sudah dah. Sabar. Dalam ni dah. Ada reward dia harga 10 ya. So. Ada dua bola 10 ya. Ada 5 ya, ada 1 ya. Lepas hadiah lain ni hadiah harga ni. Hak lain tu denda belaka. Boleh? Dah. Okey. Grup yang ke ni, apa dia? Jawab dia. Awak betul ni. Okey, baca. Saya bacalah. Aku tak dengar. Okey, grup ni tulis Nabi Muhammad dan dengar belaka. Okey, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melarikan diri daripada kaum Quraisy. Dah. Tadi yalah dah betul dah daripada video ayat. Nabi Muhammad ni melarikan diri daripada kafir Quraisy dia nak bunuh Nabi dengan Abu Bakar. Mantap. Dah, tulis dah. Oh, nampak weh. Sikit je. Dah. Aduh, janguk nah. Cepat nak main kau tak beracun pula ni. Okey, guru kakakku pula dah. Apa dah? SRG. Okey, SRG pula dah. Anak Abu Bakar memberi makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Apa dia nama anak Abu Bakar? Allah dan Asma. Okey, beres. Mantam. Hijau kare. Ayo ya. Kita muka. Bakar boleh. Dah. Okey, kerana ni pula apa dia? Okey, dengar raga. Okey, grup belakang ni khabar penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi bersama Abu Bakar dan anaknya. Okey. Ngelah kali dah. Okey, tu dah awak ni. Cantik. Okey, yang ni, grup ni. Dah. Oh ya, so ya. Okey. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta bantuan. Tu comel. Yang kedua, kita perlu percaya bahawa Allah SWT selalu melindungi kita. Mantap. Banyak kawan-kawan Rasulullah SAW membantu Rasulullah SAW ketika berhijrah. Mantap. Mantul. Mantap betul. Okey, guru ni pula kabar dia. Jangan memandang remeh pada semua makhluk Allah SWT. Maksudnya? Jangan memandang remeh. Jangan memandang remeh pada orang. Okey. Beres comel. Maknanya highway lah. Burung, kambing. Walaupun dia highway, dia boleh tolong. Cek. Comel. Ni dah. Okey. So ya. Okey, para sahabat turut menolong daripada terkena serangan kaum Quraisy dan selamat sampai ke Madinah. Okey, comel. Betul dah.
Ciklak namanya. Oh, Pasal banyak kita. Kaji tek kau. dok bakar sikit lah. Ni le ah. Ha? Ada banyak ustaz. Kalau mu tulis memang aku tak baca. Okey, kemudian anak Abu Bakar memberi makanan kepada Nabi SAW. Contoh dia dok. Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tajuk dia. Tak betul dah, yalah dia. Ada lagi yang geruk tak atas? Okey, dah. Okey, mana kata awak faham lah gapo video saya tunjuk tu. Jangan dalam buku ni dia tulis. Tapi tak, kalau saya tergek ke takut tak faham. Seperti saya tunjuk video ke awak. Boleh? Faham ke? Okey. Seterusnya, kalau awak faham, saya nak tanya soalan. Nak tanya soalan. Faham tak? Okey, saya pilih secara random dah. Okey, kita tengok balik apa dia hang belajar tadi. Kita boleh tanya dulu. Ada pula dah video ni. Apa dia? Yang pertama adalah maksud hijrah. Ada bahasa, ada istilah. Awak kena tahu tu. Lepas tu Nabi umat Islam berhijrah secara beransur-ansur, secara rahsia. Umar ni berhijrah secara terang-terangan apa semua tu dah. Lepas tu faktu mendorong berlakunya hijrah. Faktunya Nabi ni hijrah apa? Isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memelihara akidah. Yang ketiga adalah pelawaan penduduk Yasrib. Yasrib ni mana? Yasrib mana? Yasrib ini Makkah. Madinah. Nama lain kepada Madinah. Okey, Baitul Aqabah. Perjanjian kepada dia tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak lain-lain dah. Baitul Aqabah yang kedua dah. Okey, yang keempat ke penentangan masyarakat musyrikin Quraisy semakin kuat. Ingat dah? Boleh? Okey, saya nak tanya soalan. Okey, Syekh. Milalah dulu. Samilah. Waka. Okey, Mila. Saya nak tanya, apakah maksud yang dimaksudkan dengan Muhajirin dan Ansar? Dengar tak kau? Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey, beres bulan kita kau. Okey. Seterusnya. Apa dia? Okey. Ijak. Okey, nyatakan maksud hijrah dari sudut bahasa dan istilah. Kalau dari segi bahasa, Jangan tengok. berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, lagi istilah Istilah hijrah Nabi. berpindah Rasulullah SAW dan Dari Mekah untuk mana jawab awak? mengembangkan agama Islam. Okey, pulangnya. Okey, seterusnya Syekh. Okey. Berdasarkan peristiwa hijrah, jelaskan hubungan antara usaha dengan tawakal. Jawapan saya ialah ada Cik. Buat rancangan terlebih dahulu. Kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kepada Muhammad. Okey, tepuk tangan kau Syekh Raka. Terima kasih. Okey, seterusnya. Apa ya? Ni. Mango. Okey. Bagaimanakah
cara untuk mengamalkan semangat hijrah daripada sebagai seorang pelajar. Gana? Lagi sikit malah. Dan Mantap. Boleh jawab belakang ni. Aduh. Habis lagi Lagi ke? Disangka je dia nak tadi. Oh. Okey, beres. Okey. Syaru. Okey, bangun. Soalan dia, okey, 2 pengajaran daripada peristiwa hijrah. Okey, dengar belakang. Dengar Syarul nak kata. Okey. Berusaha. Okey. Okey, beres. Okey. Nampaknya awak faham lah kata-kata saya soalan boleh jawab. Faham dah? Kalau faham, kotak beracun. Okey, kita spin dulu dah. Spin dulu. Okey, cepat. Mana? Cepat. Lari alamat. Okey, perhatian belakang. Jangan tengok dalam. Tengok tak apa beres ah, tak ada gapo pun. Okey, di situ. Puluh ya. Kalau boleh jawab. Kalau boleh jawab. Okey, puluh ya. Nombor 29. Kita tengok soalan dia boleh jawab ke tak? Puluh 30 saat. Kalau tak tahu teka ya. Asma. Dia. Si. Okey. Okey, si dah. Salah. Boleh masuk. Mungkin tak kena denda. Dah kena. Okey, seterusnya. Sakit. Mari ke? Okay, I need this. Kita berulang. Macam mana? Denda. Tepung. Mari kita buat. Hati dulu. Dia jawab ada ni. Agak dah. Nombor 35. Ikuti dia tak boleh jawab. Hak lain tu ada sahabat belakang, bukan sahabat awak rasa pun. Apa dia? Si. Si ya? Sikit ya. Okey. Tak apa. Tak, dia boleh hadiah.
Kali tak boleh jawab oleh hadiah. Tapi tak kena denda. Hak Syakir ni, dia soalan dia, denda. Kalau tak boleh jawab, denda. Kalau boleh jawab, tak kena denda. Okey. Okey, seterusnya. Wan Musa. Kalisa. Okey. Gapo dia? Hadiah berharga RM1. Syia beli dia kepuk dah, supik. Soalan nombor 19. Apakah perkara yang dilakukan sebelum mencapai suatu kerjaan? Jawab dia. D. D. Okey, dah. Saya tulis nama dulu, nanti clear dah. Nanti clear dah. Okey. Nanti saya Allahu Akbar. Nanti saya bagi dah. Apa lu? Okey, seterusnya. Aku nak tengok nak kena got. Kenapa dah? Tepuk macam tak ada nama saya ni. Kemangi. Debat. Amiruddin. Apa dia? Shalina. Aiman. Ambil. Yang apa? Oh, tak ada rezeki kita. Mana ni? Oh, tu ni. Hadiah bernilai. Oh, tadi nak bawa kemana petaka? Tu si. Okey, soalan berharga RM1. RM1. Itu soalan yang ke-17. Okey, jawab. Yakin? Apa nama si jawab? Okey, Okey, dah apa? Tadi dah. Allah. Okey, spin lagi. Eliminate. Mana lelaki dah dia? Mu'i. Bangga kita nama Mu'i. Ayam goreng Mu'i. Hidayah Mandi. Ni hadiah random dah, hadiah big. Soalan ke-26. Mana Wanita tak mari lagi, kita tanya di kebak apa. Tak wish to birthday, happy birthday saya. Okey. Oh, ambil so. Nak ke apa? Ambil bel di sini, ambil apa? Ambil bel di sini. Oh. Atau gelah tu. Ambil lalu. Awak susun depan. Susun. Oh, bagus. Oh, susun. Okey.
Seterusnya. Biar ajak kat situ lah. Oh, makin dikit. Lagi, Ryan. Lagi, ambil. No. Aku bagi gigi dah. Cepatlah, tak lupa. Tak nampak salah kau. Okey, duduk situ. Oh, soalan berharga berlaku. Okey, apa dia? Hadiah RM1. Soalan 25. Soalan 23. Okey, dia laga. Okey. Masih jarang segi bahasa Berpindah. B. Apa dia? Ibadah. Sampai hari lagi tu. Mujur tak kena denda. Kat ni apa? Sisa paling ni kau. Okey, duduk je. Okey, seterusnya. Ya, boleh bitin. Hei. Jamia. Okey, ambil. Cabutan bertua. Ada utama dia dapat kereta. Jangan kereta aktif lah. Kalau ni tak boleh jawab, kena buat gaya 3 saat. Tak boleh jawab lah kalau tak boleh jawab. Soalan yang ke-13. Jangan tolong dia. Kalau dia deal lah kau. Dia deal lah kau. Dia. Asak. Ansur tu orang Mekah. Ansur ni B. B dah. Wujud. Wujud boleh jawab ramai. Kalisha. Pejo ni tegak lah. Cabut dah kau tu. Hadiah bernilai. Hadiah depan. Soalan 24. Soalan 24. Siapakah yang mengganti tempat C? Pilih lalu. Okey, kita panggil. Ambil. Okey, seterusnya. Kau kecek ni. Dek, kena nenda tak ada ni. Mana ni? Pak. Ada belakang nama. Ada belakang. Okey. Cepatlah. Boleh pak. Okey. Soalan nombor 3. Kalau boleh jawab denda pusing 5 kali. Okey, soalan nombor 5. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Saidina Abu Bakar ketika mengambil Rasulullah? B.
Okey dia kakak. B. Baru nak pusing. Yeah. Cik nak berlakon ni. Cepat. Cepat hadiah banyak ni. Deh, tak kena rendah berlakon ni. Sorry kena. Kaki bengkok dia. Ya. Denda gaya 3 saat. Soalan nombor sebelah. Sebagai pelajaran petunjuk jalan dalam Dia lah kau lah. Buat gini 3 saat. Buat gini. Ustaz ni dah bisa. Ni. Awak gini. Bila di atas jangan sombong. Okey, relax. Kira ramai-ramai. 1, 2, 3. Alah. Okey, seterusnya. Sabri ikan ini. Dia. Untuk Sabri itu. Ada Sabri. Ada Sabri. Calik tepung di pipi. Soalan nombor 4. Kami akal. Tak apa, jawab ya. Pak Tangi. Okey, seterusnya. No have time. Aduh Tino. Masuk apa ni? Tak apa boleh buat. Oh ya lah, tak apa lewat. Okey. Soalan nombor 2, hadiah depan ni. 22. Warna kertas. Okey, soalan 22. Ada dot dah Salisa. Tak apa, jawab je. Ya lah. B. Mengembangkan dakwah Islam. A. B. C. B lah. Okey, B. Ambil mana-mana. Oh, dengar dah ambil. Okey, seterusnya. Tak ada dasar ni nak berhabis. Pejo lu Kaira. Enggak salah, pejo lu Haifa. Calik muka dia. Calik muka. Soalan nombor ni. Dia bercali tau. Oh, calik. Okey. Aktor dia mah. Jangan goyak. B. Tadi ni. Okay, lah dah. Last. Last.
Cepat. Masuk kelas dulu ni. Nanti dulu. Ada lagi, lagi. Dia B. Nombor 5. Nanti le belakang duduk dulu. Soalan nombor 5. Okey. Beres, nanti dulu. Okey, nanti dulu dah. Pani dah. Okey, duduk dulu belakang, nanti duduk dulu. Okey, saya nak rumuskan apa kita dapat hari ni. Hari ni kita belajar apa dia? Iaitu apa dia maksud dari sudut bahasa berpindah ni apa dah duduk dulu jap. Dari sudut istilah ni apa maksud dia dan juga faktor-faktor Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Okey, dengar belakang. Besar perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah. Kerana perjalanan Nabi masuk ke gua apa semua. Okey, faham belakang. Okey. Habis. Adam. Royak ke poso aku dapat. Cepat. Royak mula. Okey, cepat. Bangun. Okey, apa dia? Tetap berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan. Okey. Beres, okey. Dengar belakang. Buku Marvel tu dah. Nanti saya akan bagi latihan dalam grup. Boleh belakang dah. Nanti next class kita tengok. Kita check dah. Kita semak. Sama-sama. Okey, beres boleh? Terima kasih. Okey, sudah dulu. Tak ada wapiah. Okey, ambil aku nak. Sore pagi belakang. Kita boleh hak ni so. Biko apa ego? Kita jawab.